saudara, dengan hilangnya agama, kita seolah-olah boleh menghalalkan kejelekan moral yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin besar negara ini. Pemimpin PKR tu. Saya tengok ditunjukkan gambar saya 3 hari yang lepas. Saudara Anwar Ibrahim mengimamkan sembahyang maghrib. Apalah daripada hati saya, ya Allah, macam mana orang ikut di belakang? Macam mana? Macam mana kita ya? Macam mana? Saya tak boleh terfikir. Dia boleh bagi kuliah maghrib dekat Semenyih. Macam mana dia nak bagi kuliah maghrib? Macam mana nak cerita tentang agama? Macam mana nak cerita tentang moral, tentang akhlak? Pasal kita dah tak nampak cahaya sebenar agama. Dibuat oleh parasit-parasit dalam PAS. Bila ulama tersingkir dalam PAS, akhirnya saudara yang saya muliakan sekalian ni, marilah kita buatkan dia punya nukleus kebangunan umat ni di Meru ni. Paling sesuai di Meru ni. Itu sebab saya banyak kali datang Meru. Berapa kali zaman saya datang Meru ni. Pasal saya nak tengok nukleus tu. Debat, seorang-seorang debat kat Meru lah. Ikut jugalah. Haji Kesuma punya apa. Debat, kata debat, datang seorang-seorang. Akhirnya bercakap seorang-seorang aja. Ikut dah, ikut. Pasal saya nakkan nukleusnya hadir dekat sini. Ada rekod, betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Kamero yang sesuai Kamero. Tempat saya kat Gombak pun tak berapa sesuai atau berapa sebab. Sini yang paling sesuai. Tapi siapa yang nak mulakan gerakan? Pimpinannya ada. Haji Norman ada, Kesuma ada, teman-teman semua ada kat sini. Kita lah satukan wanita-wanitanya. Apa lagi? Bentuk satu pasukan. Biar kita mati pun tak apa. Pasal nak mempertahankan Islam, Melayu dan sistem raja dalam constitution inilah yang menjamin insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala perjalanan akidah yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ini yang kita nak buat. Saya kena fikir-fikir umur dah 64 tahun ni, apa nak sibuk-sibuk lagi dah. Kan elok saya melancong aja. Betul tuan-tuan? Kejap ke Jepun, kejap ke Kanada, matilah kau terbang kau. Apa lagi saya nak susah ni? Pasal mikirkan umat. Ni datang ke Meru malam-malam macam ni. Apa nak saya nak susah? Tadi saya tengok anak saya beli. Oh, kan sedap ikan bakar. Oh, kan kerapu bakar tuan-tuan. Allah. Saya tengok mata dia memanggil-manggil mata kerapu tu. Saya tinggalkan tadi, tak sempat. Pasal dia kata kat sini segala-gala apa pun banyak bakar juga kat sini, dia kata. Inilah yang kita nak, insya-Allah. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dengan jatinya, dengan pergerakan kita, dengan politik kita, insya-Allah. Kalau untuk Melayu, untuk kita kebangunan, biasa saya sebutkan, untuk kebangunan kita ni, mempertahankan Islam, sistem kita ni, ayo kita bersatu. Ayo kita buat satu formula perpaduan. Tak kisahlah UMNO ke bukan UMNO ke, asal orang Melayu, orang Islam yang bersetuju untuk bersama-sama nak membentuk satu pasukan yang akan bergerak untuk menjadikan anak-anak kita nanti, insya-Allah, anak-anak yang dikelilingi oleh agama, dikelilingi oleh lingkungan agama, dikelilingi oleh rangka-rangka agama. Ini yang kita nak buat. Kalau tidak, siapa yang nak buat? Siapa nak buat? Setengah daripada ustaz-ustaz tak buat. Setengah daripada orang-orang alim, cara dia saja dia tak buat. Satu gerakan dia tak buat. Bukan saya nak komen orang alim-alim, tidak. Tapi kita tengok
setengah daripada orang alim tu asas lepas diri dia, lepas lingkungan masyarakat rumah dia, okey dah. Tapi siapa yang nak buat satu movement? Siapa nak buat satu gerakan ni? Inilah yang Norman nak buat, inilah Pak Kasuma nak buat, inilah yang saya nak buat. Jadi perempuan ni tolong perempuan ni. Kena bergerak ni, kena bergerak. 4 bulan ni bergerak. Pergi ziarah, pergi rumah ke rumah, buat marhaban, buat majlis baca Yasin, kumpulkan orang, kumpulkan ramai-ramai. Kita cari ustazah-ustazah, orang yang boleh bersyarah, nak cerita movement, gerakan kita ni. Tapi kalau kita tak ada, macam mana? Tak boleh, kita kena buat satu gerakan. Orang Kening, cewek-cewekan orang Kening, cewek-cewek. Inilah yang kita kena buat. Akhirnya insya-Allah, mudah-mudahan saya harap cahaya kemenangan bagi Islam, perjuangan Islam di Meru ini, dengan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan dan perempuan, terutamanya rumah ni pun kita dah gunakan. Inilah rumah ni dah jadi alat. Kalau rumah ni kita bina untuk kita isi dengan anak dan isteri saja, hanya rumah ni menjadi tumpangan untuk menyelamatkan kita daripada hujan dan panas, itu satu rumah yang macam rumah orang lain. Tapi rumah orang Islam ni, dia ni sebagai markas. Rumah ni markas, markas ilmu, markas gerakan Islam, markas kemenangan. Inilah rumah. Ini rumah. Inilah yang sesuainya. Saya ingat tengok ceramah kelompok cukup bagus kat sini ni, Man. Cukup bagus. Betul, saya nak ulang balik. Rumah, kalau rumah hanya untuk kediaman, menyelamatkan anak, isteri dan kita daripada panas dan hujan, itu konsep rumah yang orang lain pun pakai itu. Tapi rumah dalam Islam ialah markas. Markas untuk Islam, perkembangan Islam, kemenangan Islam, keagungan Islam, kehebatan Islam. Ni rumah kita. Takkanlah tuan-tuan buat dekat sini aja dah tiga tiang punya besar tiang ni. Hanya nak menyokong roof, bumbung kita nak menyelamatkan anak kita ni. Tiang ni sepatutnya wakil tiang menegakkan Islam. Ni tiang ni. Jalur 3. Betul. Jalur 3 tuan-tuan. Betul. Ini baru buat ke apa ni? Setelah jadi. Alhamdulillah. Jadi inilah yang kita kena buat. Konsep tu kena betul lah. Besok Allah tanya, kamu rumah besar-besar aku tengok, kamu hanya untuk berlindung daripada panas dan hujan. Kamu tak jadikan rumah kamu pusat ilmu, pusat kesedaran, pusat untuk rukuk dan sujud menyembah Allah. Dalam bulan Ramadan kau panggil orang, kau jamu sikit, sembah Allah, tarawih kat rumah kau, baca doa kat rumah kau. Allah tanya. Mesti Allah tanya. Habis macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Tapi kalau misalnya rumah ni kotor sikit pasal orang datang sembahyang, saya kemas rumah pun seronok. Aku kemas dapat pahala, orang datang rumah dapat pahala. Orang kotorkan bukan saja dia nak kotorkan, aku mencuci semula dapat pahala. Tapi kalau rumah ni dicuci gitu aja, tak ada apa-apa untuk kita bebas daripada hujan dan panas, Allah tuan-tuan, baiklah duduklah reban ayam tu, lagi elok lagi. Jadi sebab itu mudah-mudahanlah ada baiknya pada saya. Terima kasih pada Tuan Haji Kesuma, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang hadir ni, insya-Allah lah. Marilah kita sama-sama tuan-tuan ni. Saya pun masih lagi, nanti saya nak bawa Tuan Haji Yahya bin Syafi'i tadi yang sedang 670 kali khatam itu ya. Dia ada catat yang cantik, dia ada catatan, tetap satu ada catatan. Ada tulisan merah, ada tulisan biru. Dan catatannya elok, bertaib. Elok taib, elok-elok. Bila dia khatam, yang kali ke-607 bila, tarikh bila, bulan bila. Dan dia cerita tentang Allah, macam-macam lah dia cerita tuan. Dia cerita tentang kehebatan Al-Quran ni dalam hidup dia.
Memang tak ada penyakit. Yakinlah. Dia kata, ini Ustaz Zakaria sebut, kalau kita baca Quran, hari-hari jangan tinggalkan Quran. Setiap barisnya menjadi penawar. Setiap ayatnya menjadi penawar. Setiap hurufnya menjadi penawar. Setiap titiknya menjadi penawar. Apa lagi kita nak? InsyaAllah lah kita bolehlah mula tuan-tuan ni. Kita mulalah baca Quran ni. Ya, sekarang ni baca Quran. Quran kena banyak tuan-tuan. Dalam kereta kena ada Quran. Kan? Kat rumah ada Quran. Dalam bilik kena ada Quran. Hujung katil kena ada Quran. Biar Quran banyak. Bila Quran banyak ni, kita ulur tangan ada Quran. Kita ulur situ ada Quran. Kan? Ini seulur situ majalah wanita. Tarik sini majalah teruna. Tarik sini majalah dara. Apalah. Allah Allah. Umur dah 64. Tarik majalah dara. Apa? Tak relevan langsung lah tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Kita ada minum-minum sikit ke tempat ni? Ada lebih-lebih tu? Banyak lagi lebih tu saya nampak tu. Okey. Jadi cukup setakat itu. Mudah-mudahan baik ini kepada saya. Terima kasih kepada semua. Doa-mendoa di antara kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kekuatan dia. Kata kita mempunyai tugas besar, agenda besar. Dan kita nak gunakan saki-baki umur kita ini untuk menjadi alat supaya kita bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan satu hati, satu tindakan, satu jiwa, satu perasaan, satu impian untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10.31.